Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia udang. Hello guys. Assalamualaikum. Okay, macam nak masak nasi goreng cabai kering udang galeh. Ya, udang galeh. Nasi goreng ni dia ala-ala T20 sikit ya. First of all, I nak masukkan garlic. You know garlic? This is garlic aka bawang putih. Bawang putih tak cukup. Oh my god, berat. So berat. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. And then the big onion. Onion. Yes, nasi goreng T20. I'm the Datin Foundation. Masak pun kita kena ada level tau. Bismillahirrahmanirrahim. Cabai kering dengan udang kering. Bau satu kolam dah. Makcik, kemarin kami mai lepas tu bawa mak lah. Mak kata sedap. Alhamdulillah. Makcik kata dah kalau mai mesti repeat ni. InsyaAllah mesti repeat. Sebab dia rasa dia macam orang tua-tua masak. Makcik pun tua dah. Dah nak masuk 50 dah pun. Tua dah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai beras elok dah. Orang duk tanya lah. Buat nasi elok. Beras elok. Tu dia nasi serai elok. Tu. Kata nasi goreng T20. Mesti beras elok. Tu. Lepas tu bawang Holland. Bawang pun pakai bawang Holland lah. Import bawang ni, import. Boy, nampak menyelerakannya. Dengan nasi serai. Dengan bawang Holland menyacak-nyacak. Amboi. Bismillahirrahmanirrahim. I nak rasa dulu you all. Bismillahirrahmanirrahim. Hari-hari makan. Tak pernah cemui. Cukup rasa. Dengan pedas dia. Sedap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia udang. Sampai hilang nasi ember. Tinggal udang aja. Jenas cari nasi, jenas selok tu. Mari makcik packing lah. Bismillahirrahmanirrahim. 1 senduk. 2 senduk. Tambah sikit, setengah macam tu. Nasi selambak bersama dengan udang. 2 ekor. Lepas tu kita ada salad dengan timun. Comel tak pakai je baru makcik? Ni bekas comel. Ada seorang tu dia main. Dia kata, saya kalau makan nasi, selalu tak habis. Kalau makan nasi kat kedai, selalu tak habis. Nasi ni saya makan habis. Orang tak kenal dengan selera. Alhamdulillah. Mainlah try. Udang. Buat salad dengan timun sikit. Salad 1. Timun 1. Okay?